Menganggap media sosial ada kebaikan dan keburukan, penyanyi Amira Othman berharap semua orang menggunakan platform itu dengan sebaiknya. Menerusi video yang tular di thread, Amira berkata laman sosial juga bukanlah tempat untuk membandingkan kehidupan dengan orang lain. Sosial media ni ada baik dan ada yang tak baik. Apa yang baik kita gunakan untuk kita kongsikan kebaikan, kita war-warkan perkara baik. Tapi untuk membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain adalah tidak sehat. Pada saya, kalau tengok orang lain bahagia, kita kena tumpang gembira. Bersyukur sebab setiap kali dapat ujian pasti ada hikmahnya. Begitu juga dengan kita, kata Amira. Dalam pada itu, isteri kepada aktor Fatah Amin ini juga menitipkan pesanan pada dirinya agar untuk sentiasa berasa syukur dengan apa yang dimilikinya kini. Untuk saya, untuk nak pesan pada diri saya rasa kena bersyukur walaupun sekecil-kecil zarah benda yang Allah beri bernafas hari ini. Dapat makan pagi, bangun subuh, dapat hubungi ibu bapa, sekecil-kecil benda pun pada saya kena bersyukur. Sebab kita tak tahu orang lain apa ujiannya. Pada saya jangan risau lebih-lebih sebab memang dunia ini tempat ujian. Jika ada ujian, pasti akan ada hikmahnya, insya-Allah, ujarnya. Perkongsian itu mendapat perhatian netizen yang rata-ratanya memuji cara Amira menyusun kata selain boleh menjadi seorang motivator. Doa yang baik-baiklah kan. Kalau ada rezeki, ada berita baik sesuai pada waktunya, saya kongsikan. Tapi buat masa ini, hari tu punca saya warded adalah kerana bronkitis lah. Saya pun suka nak bernafas yang tu. Lepas tu kebetulan saya ada shoot di Korea kan. So menyebabkan saya ke hospital lah untuk ambil treatment. Tapi disebabkan keadaan saya tidak mengizinkan, doktor-doktor pun tak advice untuk pergi kan. Itulah punca saya ke hospital sebenarnya. Yang lain-lain spekulasi tu biasalah kan. Saya ni dari zaman anak dara pun macam-macam speculationnya. Tapi saya harap doa yang baik-baik sajalah dari kalian semua. Yalah, benda baik kita aminkan. Biasalah, belum kahwin tanya bila nak kahwin, dah kahwin tanya bila ada ansur pulih lah. Tapi ada lagi belum fully recover. Saya sebenarnya hari tu warded disebabkan bronkitis. So saya sebenarnya dah, ini kali kedua saya kena. Saya sedikit sensitif lah. Especially yalah, kita tak tahu apa environment kan. Lepas tu yalah, kita pun keluar hari-hari kan. Tapi lah benda nak jadi. So hari ni saya alhamdulillah saya rasa beransur pulih. Cuma batuk kan, ambil masa sikit lah nak baik. Berisi mana tu lemak. Saya mohon doa yang baik-baiklah kan. Kalau ada rezeki, ada berita baik sesuai pada waktunya, saya kongsikan. Tapi buat masa ini, hari tu punca saya warded adalah kerana bronkitis lah. Saya pun suka nak bernafas yang tu. Lepas tu kebetulan saya ada shoot di Korea kan. So menyebabkan saya ke hospital lah untuk ambil treatment. Tapi disebabkan keadaan saya tidak mengizinkan, doktor-doktor pun tak advice untuk pergi kan. Itulah punca saya ke hospital sebenarnya. Yang lain-lain spekulasi tu biasalah kan. Saya ni dari zaman anak dara pun macam-macam speculationnya. Tapi saya harap doa yang baik-baik sajalah dari kalian semua. Yalah, benda baik kita aminkan. Biasalah, belum kahwin tanya bila nak kahwin, dah kahwin tanya bila ada anak kan. Anak pertama bertanya anak kedua. Saya rasa itu lumrah lah. Tak ada apa yang harus saya ambil hati ke, kecil hati ke. Mudah-mudahan doa itu Allah kabulkan kan. Daripada doa-doa kalian tu, benda baik kita aminkan je. Tak ada apa saya.